Di Sinar bersama dengan Jeb, Rahim, Ray, dihiasi dengan Ella Furniture. Sofa anti cakar dan mudah cuci semestinya di Ella Furniture. Lawati showroom Ella Furniture atau FB dan TikTok Ella Furniture. Ella Furniture. Mutiara kata. Baik, silakan. Dengan baik-baik. Satu kata boleh menyembuhkan. Satu kata pula, kata ni macam perkataan lah. Satu kata pula boleh melukai. Bijaksanalah memilih mana yang akan keluar. Mana ini mulut jaga lah. Mulut kan jaga ni. Sebab satu perkataan boleh melukai, satu perkataan boleh menyembuhkan. Sebab kan kita pernah dengar juga sebelum-sebelum ni, yang lidah tu lebih tajam daripada mata pisau. Ya, betul. Kata-kata tu boleh apa? Boleh sampai ke dalam. Boleh dalam ni. Boleh menyebabkan kita rasa sakit kan. Itulah orang tua-tua dulu kalau dalam ringkas ayat dia, mulut jaga. Mulut jagalah. Kan kalau tak ada benda-benda yang penting nak cakap, tak payah cakap. Diam je. Betul. Kadang-kadang kalau kita cakap ni kan menyakitkan hati orang. Betul. Kadang-kadang bila kau nak defend diri kau terpaksa macam buat cerita. Kadang-kadang kau terpaksa menyalahkan orang lain. Betul. Kan. Jadi ada mulut ni diam. Sebab orang boleh maafkan, tapi nak melupakan tu yang payah tu. Tu yang cakap lidah tu tajam daripada mata pedang. Sebab kalau kena pisau, luka tu boleh sembuh lah, tapi parut tu nampak. Tapi kalau dengan kata-kata ni, parut tu tak ada. Tapi itulah tingkah laku orang tu. Bila dia dah macam, aku serik dengan dia ni, time tu rugi lah kau. Sebab orang dah tak percaya kat kau. Betul lah. Tapi bila kita ni kan, dengan percakapan ni, orang bersabar pun hilang sabar. Sabar. Probok kan. Jadi macam tu lah. So kita pilih lah. Kita rasa macam kalau tak perlu bercakap, tak payah bercakap. Diam je. Tak perlu sampai nak tunjuk, nak nenggakkan sangat kan. Betul tu. Baiklah, itu dah Mutiara Kata kita hari ini. Pagi di Sinar, muzik data terbaik. Layan je. Pagi di Sinar bersama dengan Jeb, Rahim, Ray, dihiasi dengan Ella Furniture. Sofa anti cakar dan mudah cuci semestinya di Ella Furniture. Lawati showroom Ella Furniture atau FB dan TikTok Ella Furniture. Ella Furniture. Baiklah Ray. Berita ni saya ambil kat Awani Ya, silakan. Tajuk dia, suri rumah rugi lebih 500,000. Alamak, Terpedaya penipuan pelaburan. Ni kena scam lah Ray. Kena scam apa lagi? Ianya berlaku di Georgetown. Seorang suri rumah kerugian 521,450 selepas terpedaya penipuan pelaburan secara bersemuka. Bersemuka pula dalam kejadian di seberang Perai Utara dekat sini. Ketua Polis Pulau Pinang berkata pihaknya menerima laporan berkaitan kes itu daripada wanita berusia 57 tahun lah semalam. Mangsa menyatakan diperkenalkan oleh jirannya. Berkata satu pelaburan yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam masa singkat pada 2022 sebelum diperkenalkan oleh seorang wanita yang berperanan sebagai pegawai pemasaran pelaburan itu. Ini bukan online tau, ini bersemuka tau. Pun kena juga ni. Kita kalau kat telefon pun boleh macam kena pukau, ini kan pula bersemuka. Dalam depan. Betul juga. Kadang kalau yang telefon tu pun macam orang tak sadar tau. Dia suruh transfer tak apa semua kan. Tahu-tahu dah transfer je. Dah transfer baru tersedar. Ini yang berjumpa ni. Itulah ni. Kena hati-hati. Banyak sangat sekarang scam ni. Ya, betul lah. Kan dia orang ni pula macam dia punya ni dapat dikesan, dia tukar dia punya modus operandi pula. Kan dia nampak orang dapat dia ni, dia tukar macam ni. Itu ada. Jadi kita ni sebagai orang yang orang kita kena ni lah orang yang kita kata macam orang ni baru datang, jangan tu kita letak kepercayaan. Yelah. Jangan tu macam betul lah ni. Orang yang kita percaya lama pun boleh khianat kita. Ini kan pula orang yang baru datang. Jadi jangan mudah-mudah lagi kalau bab duit. Ya tu. Susah. Jangan buat hal lah. Kerana 500,000 bukan sikit. Banyak dia. 500,000 boleh buat macam-macam dia. Ya. Ui. Lepas tu ada juga lagi ni, cerita dekat Awani ni, rugi lebih 80,000 jadi mangsa sindiket penipuan cabutan bertuah tidak wujud. Kau tipu lagi. Apa lagi Kalau macam ni berapa penipu ni collect banyak. Banyak lah juta. Sebab tu kadang-kadang kita pagi, kadang kejap lagi tengah hari ada je nombor yang tak kenal call kita. Ya, betul. Nombor-nombor yang macam kita office kan. Tapi sekarang pun pandai.
ada yang guna nombor-nombor macam handphone juga. Ya, betul. Jadi kita sendirilah rasa macam ni tak ada urusan, tak ada kena dengan urusan hidup aku ni, tak payah layan. Tak payah layan lah. Kita layan kan nanti kita terjebak. Ya, takut dia pukau kita masa tu. Baiklah, itulah berita scam kita hari ni. Pesanlah kat mak ayah kita kat kampung kan. Betul lah. Jangan mudah-mudah percaya. Sebab dia orang pandai ni. Dia orang gunakan taktik yang macam dia tahu ini baru bersara. Ini kat kampung. Ini kan ada tanah ada semua. bahaya tu. Itu ada. Kalau cakap dengan mak ayah kan, apa-apa refer kat kita. Betul. Senang. Baik, itu dia Pagi di Sinar, muzik dia terbaik. Layan je. Okey. Sukan. Australia layak ke Piala Dunia 2026 di Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada selepas menewaskan Arab Saudi 2-1 di Jeddah pada Selasa malam. Ini laporan Arab tak pergi lah. Pergi lah, tak pergi lah. Tak lepas lah tu. Tapi kalau secara keseluruhannya Piala Dunia ni penyertaan yang ke-7 lah Australia. Selepas menamatkan saingan di tempat kedua kumpulan C dalam pusingan ketiga kelayakan Asia ni. Jepun pula selaku juara kumpulan untuk layak ke Piala Dunia lah. Manakala Arab Saudi dan Indonesia akan meneruskan saingan ke pusingan keempat kelayakan. Ada 4 play-off tu. Macam play-off lah tu. Tapi kita bangga lah sebab negara jiran kita dah sampai pusingan keempat. Sebab dulu kan kalau World Cup kita dengar negara-negara yang jauh daripada kita kan. Ini kalau ada wakil tu ASEAN tu macam bangga lah kan. Bangga juga. Sebab kita kan main dulu kan sama-sama Piala Tiger, ingat tak? Piala Tiger, lepas tu dah tukar Mitsubishi Cup. Kan. Sebab belum pernah ada sejarah kan wakil ASEAN kan untuk World Cup kan. Kita sedangkan kita Asia bila Jepun menang kita dah bangga. Ya, bangga. Itu jauh tu. Ini jiran ni, negara jiran kita ni. Lagilah bangga kan. Kita harap Indonesia, sebab dia pernah menang dengan Arab Saudi kat ni kan. Tempat dia orang itu. Tapi seronok kita tengok kan macam Australia layak kan. Bila kita kerja Malaysia layak kan. Malaysia layak. Dia jadi satu fenomena betul lah bola sepak kita. Betul. Dalam sejarah bola sepak itu memang fenomena lah. Betul. Kita benda tu pasti akan datang, tapi itulah masanya kita harapkanlah. Biasa kita kalau tengok World Cup kan, dia orang macam satu macam tamasya yang pesta bila World Cup ni. Perayaan tu, macam perayaan tu. Yalah, itu berkampung kat satu negara tu kan. Yalah, masing-masing sokong negara masing-masing kan. Baik, itu dia berita kita hari ni. Pagi di Sinar, muzik dia terbaik. Baiklah, media sosial Sinar semalam kita ada pertandingan cabaran memasak tu kan. Cabaran memasak. Semalam satu momen yang saya rasa macam sejarah untuk saya. Sejarah? Sebab saya tak pernah masak nasi goreng. Saya tak pandai masak. Tak pandai masak tapi yang kita kan di-guide oleh kita punya chef kita Kak Jahid kan. Tapi bangga lah. Ya kan? Kita rasa macam first time sampai jadi kan. Lepas tu jadi pula. Lepas tu komen dia pula daripada 5 dapat 4.8. Dan kita tahu lagi bukan kita yang 100% kita Iman. Tapi sebab kita ni memang tak pernah. Yalah. Jadi dia tapi punya rasa tu rasa kita. Perasaan tu berbunga-bunga. Saya balik bagi tambah apa semua kita. Saya balik bagi wife saya cakap sedap angus-angus tu. Ada rasa angus tu. Itu dia betul dia. Sebab nampak nasi goreng awak buat tu dia gelap-gelap sikit. Saya memang saja biarkan api tu kan. Biar tak berkerak. Sebab kita selalu kalau ikut try lah kat rumah buat sekali. Tak boleh. Boleh. Tak, bahan-bahan dia tu lepas tu rasa kau juga. Kau tak ingat bahan yang kau masukkan tu. Tak boleh sebab video konten tak ada. Sekarang konten je. Kau buat je lah. Buat je. Okay, nak tahu tanpa guide kan. Bukan semua benda konten ni man. Bukan. Dekat rumah pun semua nak konten tak boleh. Iyalah kat rumah kita lah. Tapi tadi okey lah makan nasi goreng tu. Suka. Tapi memang simple je bahan-bahan dia kan. Simple sangat. Penyediaan dia tu macam simple sangat lah. Rasa saya boleh lah. Kau boleh. Abang punya apa? Semalam saya silap rasa dah okey. Lepas tu saya rasa saya ikut rasa saya. Nak manis sikit lah. Nak manis sikit. Dia kena kabut cari apa. Cari kicap yang tu manis tu. Itu terlebih tu. Itu yang tak sedap tu. Kita rasa kicap manis. Makanan kalau boleh jangan manis sangat. Dia tak ada manis. Dia rasa macam kicap manis lah. Tapi dia masin lah. Saya punya sos tiram. Okey. Saya tak pakai kicap biasa. Dah terberitahu pula rahsia. Alah. Nombor 2 pun 3.6. Tapi semalam kira macam dia boleh teragak tu 3.4. 3.6 lah. Dia punya ni, dia punya suasana baru kita faham tukang masak kat belakang. Macam mana kalau kabut dia tu kan bila orang order.
Lambat kena marah. Dapat feel tu semalam. Betul lah, itu dia sebenarnya. Dia selalu ada ketah masuk. Gantung ketah. Ni pula alamak. Dia tak nak kita masak lompat-lompat kan. Orang datang dulu kena masak dulu. Ya betul. Tapi kalau dapat order yang sama, dia akan masak sekali banyak sikit. Senang. Macam tu lah. Dia memang gagih macam tu lah. Betul. Saya paling last sekali dapat 3.3. Itulah sebab Pak Mu cakap kalau ni jangan berniaga dulu. Belajar dulu. Belajar dulu. Sebab nak bagi orang makan, dia kata kan. Tapi mula-mula saya tengok appearance awak. Saya tengok appearance awak macam dia bergulung naik ke atas. Betul memang awak lincah ni. Tapi rasa lah. Apa-apa orang lipik atas kedai rasa. Betul. Kadang rupa dia tak berapa pun. Rasa dia sedap. Memang orang pilih rasa. Alah, juri pun Melayu, tekak Melayu, nasi goreng kerana aku punya spaghetti siapa nak rasa. Oh yelah, kau kena cium luar negara. Tapi kau tak rasa spaghetti yang dimasak tu ni sedap. Olio. Sedap ni. Saya tak suka betul. Tapi bila makan dia punya ni sedap. Olio Rengan ni kan. Dia rasa macam nak lagi. Dia tak nak berhenti. Masin dia tu pun macam kuda-kudapan. Dia jadi macam mulut kita tak nak berhenti. Saya banyak-banyak yang spaghetti ni saya boleh makan tu je. Aglio olio. Aglio olio tu je. Dia simple dan dia tak ada kuah, tak ada apa kan. Dia memang just nice macam tu je kan. Saya suka. Cappuccino. Mana ada cappuccino? Itu air. Bukan. Carbonara. Kau campurkan dengan air Cappuccino. Itu tak makan. Tak makan. Tak makan. Sebab tu buat tu tak ada macam Flop Poppy. Popi apa pula? Mana ada Flop Poppy? Group. Itu group. Group band. Kau kata nama macam Itali sikit. Flop Poppy. Rasa sedap lah mulut tu nak cakap kan. Tu orang cakap tadi, Mujahid kata mulut jaga. Aku dengar. Tak ada apa, diam. Terpedang. Baiklah, nak saksikan video kami kecil-kecil kat dapur dekat Jahit tu kan. Anda boleh saksikan dekat Sinar_MY. Pagi di Sinar, muzik dia terbaik. Layan je. Jam 7 macam biasa kita ada kawan tanya Ustaz jawab. Dan untuk soalan hari ni, inilah rambut dah putih-putih Imam. Nak cabut tak tahulah dia punya hukumnya. Macam mana Imam? Tu dia Imam, tolong jawab ya. Baik, bersama dengan Imam Muda Ashraf sebentar saja lagi. Pagi di Sinar, muzik data terbaik. Layan je. Imam Muda Ashraf, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Mam, Assalamualaikum. Salam. Inilah rambut dah putih-putih Imam. Nak cabut tak tahulah dia punya hukumnya. Macam mana Imam? Memang nampak gaya tu kena sedap diri dah. Dah sedap lah. Tapi kalau boleh nak bagi cantik-cantik lagi lah. Hukumnya macam. Tapi sekarang kalau orang rambut putih ni nampak macam style kan? Nampak lagi macho kalau ada rambut putih Ya tu. Kerana ada orang buat dia panggil bleach apa Bleach. bagi nampak putih pula. Marhim tak ada rambut macam mana? Tunggu lah dia. anak rambut pun dah putih ni. Anak rambut dah putih. Baik, makruh hukum dia. Okey, makruh mencabut uban. Dalam mazhab Syafi'i, Nabi pernah larang. Ada hadis Nabi larang. Nabi kata jangan kamu cabut syaib. Syaib ni uban lah. Sebab apa Nabi kata? Uban ni dia akan datang ni di hari kiamat. Kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Dia akan jadi cahaya kepada kita di hari kiamat. Dia ada sebab. Sebagai ulama kata dia sebab untuk beringat. Kamu dah masuk umur 40. Ya, betul lah. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Umur berapa? 45. Dekatlah tu. Kan. Tak lama lah tu. Jadi beringat. Ubat ni peringatan untuk kita sampai bila duk rasa muda lagi. Jadi kalau boleh tu jangan kita cabut. Potong rambut tak ada masalah. Rambut kita berubat, kita potong rambut tak ada masalah. Ni isu cabut. Kalaulah rasa tak selesa sangat pun, contohlah nak warnakan janggut boleh, nak berwarna inai ke silakan, tak ada masalah. Boleh warnakan lah. Boleh warnakan. Okey. Boleh faham? Faham. Elakkan warna hitam lah. Dalam mazhab Syafi'i ni warna hitam tu untuk diwarnakan rambut ni dia agak straight sikit. Dia tak bagi. Dalam mazhab lain dia kata warna hitam pun okey. Tapi kita peganglah mazhab Syafi'i, senang sikit. Warna apa yang sesuai? Warna hijau lah. Baik, Terima kasih, Bang. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Baik, kita nak buka topik meja bulat kita hari ni di mana kita ni sejenis yang suka simpan barang. Bila orang cakap jual lah barang ni, buat apa kau simpan lagi, dah buruk mana boleh, ini sentimental value aku. Tu dia cerita pasal barang sentimental value ni kan. Barang apa tu?
Macam Jeb ni barang apa je? Kalau saya beg kuning. Beg kuning yang mana? Beg kuning tu berniaga. Saya beg kuning bapak saya belikan saya dulu masa sekolah. Oh, beg kuning. Ada. Tiba macam sekolah. Bila masa sekuning-kuning tidak habis sekolah. Ya. Kau cerita dengan aku banyak kali. Buat hijau lah apalah. Tak pernah kuning pun. Ada dulu sekali tu bapak saya belikan. Nama beg tu Minion. Mini baru ni kata dia. Mini baru ada. Zaman kau belum Zaman lagi. kau baru ada lagi. Belum. Ni baru-baru lagi Mini tu. Belum. Ya. Tapi itulah color kuning lah dia. Saya pun tak ingat Minion ke Power Rangers ke, saya pun tak ingat lah. Tapi dia color kuning ni. Sebab time tu saya nak sangat beg tu. Nak beli mahal. Mungkin Power Rangers ni Baim. Dia panggil Yellow Rangers. Simpson. Baru saya teringat. Pak Simpson. Simpson ke Hak Organ gitu lah, macam itu lah. Aku kuning. Kuning kan. Kuning. So bapak saya belikan je. Saya nak sangat budak. Kalau nak memang nak lah kan. Yalah tu. Betul. Bapak saya cakap nantilah dulu. Time tu saya ingat lagi saya dah jam 4. Bapak saya cakap nantilah abah belum ada duit. Lala dapat pakai dia kata 5. Dia kata 5. Takkan dia kata 5. Lepas tu budak dia cakap, kau masih pakai ke beg Simpson ni budak kan? Simpson ke Power Ranger tu. bukan antara dua Minion macam tu lah. SpongeBob Minion tak mungkin lah. SpongeBob. Kata 5. Flashball. Jadi dia kata macam saya kata bukan waktu je bah. Walaupun orang cakap macam ini budak-budak punya, budak sekolah pakai lah, ni darjah pakai, kau tingkatan pakai. Tapi bukan pasal waktu tu, pasal pengorbanan bapak saya nak dapatkan benda tu. Itu sentimental value. Saya rasa dia daripada Simpson sampai dia dah jadi SpongeBob, dia dah lembek. Dia dah lembek. Beg tu dah lama kan. Bila kita sayang benda tu, kita tak nak bagi orang. Maknanya dia lembek macam gitu pun kita biarkan. Itulah daripada Simpson tu dia jadi SpongeBob. Itulah kisahnya. Orang tergata cerita kau. Beg lah. Beg. Saya cerita beg lah. Beg kuning. Beg kuning. Kalau Aim? Saya jam lah. Jam. Tapi jam bukannya jam masa saya kerja kilang dulu. Jadi dia antara pekerja yang terbaik. Baik kan. So dia dapat hadiah. Pernah dapat pernah. Pernah. Ada dapat tu saya punya pick lah. Itu saya tak nak jadi baik ni. Saya dapat pick. Ada sekali dapat. Sekali. Betul tu. Kau pun nak berkali-kali kan. Sebab bila dah dapat jam tu, itu yang ada belakang tu ada tulis tahun bila, nama company, best employee. Best employee. So itu dia yang masih saya simpan lah. Ada sentimental value lah. Apa yang ingat nama jam tu? T-shot apa? Baik. Tapi pasal saya jenis tak suka pakai jam. Tak pakai jam. Kalau pakai jam saya nak menengok tangan je. Galit. Galit. Dia macam jalan dia macam nak tengok. Letak apa tengok. Jalan kan sudah tak jadi kerja. Lepas tu tak ada. Dia pergi tengok jam tu buat apa? Lepas tu tak berhati-hati. Main langgar je. Sayang. Itu bahaya. Sudahnya InsyaAllah. tak pakai lah. Jam-jam sekarang ni siap dia orang letak PPF lah. Bukan kat kereta tau ada PPF. Dekat jam dia orang letak PPF. Untuk cover supaya tak calau. Kalau Rick, saya kereta kancil saya. kereta kancil zaman dulu tau. Yelah, banyak kenangan dengan kau lah tu. Betul. Itu adalah kereta pertama saya selepas kereta pertama saya dapat masa kerja. Kerja yang pertama dapat kereta pertama. Masih ada lagi ni? Masih ada lagi. Baik lah ni. Masih ada lagi. Tak renovate, tak ada macam renovate apa? Bukan renovate. Dia apa orang panggil tu? Renovate tu rumah. Ada tu Ubah dia jagalah maknanya dia punya kondisi tu. Kondisi masih lagi cantik. Tip-top lagi. Baru-baru ni pergi repair sikit. Dia punya carburetor dia ada problem sikit lah. Dekat KL tak ada. Dekat Seremban ada. Susah pergi hantar kat kedai, kat bengkel Seremban. Yelah. Ada bengkel yang memang barang lama tu. Upgrade lah. Upgrade. Bila tengok kan ingat zaman bercinta lah dalam kita tu. Baik, anda pula nak tahu cerita anda ni. Barang apa yang sentimental value yang anda boleh kongsi dengan kami. Kami nak dengarkan. Baik, telefon kami 03-9543-2000. Pagi di Sinar, muzik data terbaik. Layan je. Baiklah, kita tinggal bercakap pasal topik meja bulan. Barang yang menjadikan barang lama anda tu kan. Apa nama dia tadi? Sentimental value. Sentimental value. Barang sentimental value anda tu. Cerita dengan kami. Apa dia tu? Okey, kita ada Sally. Hai, Assalamualaikum. Salam Sally. Hai Rik, Jeb, Rahim. Okey. Keset. Okey. Masih Tapi simpan. bukan keset. Bukan keset lagu penyanyi tempatan ke apa tau. Apa tu?
Kaset saya berlakon drama radio dulu. Oh, ya. Oh, awak dulu talent jugalah buat drama radio Masa saya duduk kat Ipoh, saya ada mohon dekat masa dulu drama radio Ipoh. Okey. Jadi dapatlah berlakon 4 drama dia sana. Oh, kisahnya. Awak masih simpan lagi Ya. Itu awak rakam sendiri ataupun awak ambil recording tu? Bila keluar dekat radio, saya rekod. Habis ada tak tempat nak dimainkan lagi tu? Itulah masalah negara ni sekarang. Radio ni macam tu. Radio dah tak ada kan? Radio kaset tu dah tak ada kan? Habis tak dapatlah dengar simpan je lah. Tak tahulah boleh on lagi ke tak kalau terjumpa radio macam tu lagi sekarang kan. Sebenarnya kalau tak ada radio pun, kalau ada Walkman pun boleh tu. Ya, betul. Walkman pun mana ada jual dah sekarang. Ya tak juga macam mana nak dengar tu Tapi rasanya adalah kedai yang boleh transfer daripada kaset ke CD tu. Itulah harap-harap itulah dengan zaman moden sekarang ni kan. Harap-harap boleh lah. Ingat drama pasal apa? Drama tak ingat lah. Tak ingat dah lama sangat walaupun tak banyak 4 drama tapi tak ingat lah. Tapi yang last tu lah baru dapat pegang watak utama lah. Watak utama. Itu yang kena rekod tu, watak utama kan. Tapi sebenarnya orang nak lakon suara lagi susah tau. Ya, betul. Betul. Masa tu baru kita tengok pengalaman macam mana orang rakam drama radio dulu. Betul. Sebab kalau lakonan TV ni boleh nampak reaction muka, reaction semua kan. Ya, betul. Tapi kalau radio ni memang suara tu kena mainkan peranan bagi orang rasa kan. Ya. Dia bila nak buat watak macam mana sedih. Watak yang saya susah nak buat tu watak menangis masa tu. Sebab kita kalau real kita boleh tunjuk air mata apa kan, ini kita nak boleh buat tunjuk yang menangis tu boleh. Sedih. Nak rasa feel tu. Sally. Nak buat watak menangis kan. Watak menangis. Ya. Sampai nyati awak buat saya macam ni. Okeylah tu. Macam watak yang dalam cerita Doremi yang itu bunyi apa tu. Peri-peri tu kan. Peri-peri. Baiklah, Sally, terima kasih banyak-banyak. Okey, sama. Baik, Sally. Kau tahu kan cerita Doremi kan yang bunyi macam orang menangis tu. Dekat buluh kan. Ada bulu betung. Bulu betung. Okeylah, call kami lagi 0395432000 kan. Ceritakan dengan kami barang sentimental value anda tu. Pagi di sini muzik retro terbaik. Layan je. Kita tengah cakap pasal barang sentimental value anda tu dan kita ada Dia. Assalamualaikum Dia. Hello Dia. Hello, hai. Pagi Dia. Apa barang dia? Barang apa tu? Kalau untuk saya breast pump lah. Apa tu? Oh, breast pump. Kenapa? Sebab saya seorang anak je sekarang. Okay. So masa pregnant tu saya memang nak saya punya mindset memang nak breast milk anak saya lah. Breast pump tu saya beli pump pun saya beli yang terbaik lah. Lepas tu so saya memang ke mana je, pergilah mana, overseas ke apa, saya memang gunakan dia sepenuh hati. So dia macam dah jadi best friend saya lah sebenarnya. Oh, okey. Ke mana saja awak pergi memang bawa barang tu kan? Memang, ya betul. Pergilah mana, pergi office tu biasalah office. Sekarang anak umur apa dah? Umur 3 tahun. Dia baru went off lah. Baru nak masuk 3 tahun. Mana masih barang tu masih lagi tersimpan dengan baik lah dengan baik. Cuma saya macam nak jual lah sebenarnya untuk orang yang memang betul-betul nak perlukan. So saya jual walaupun saya beli agak mahal tapi saya nak jual murah je. Macam tu lah. Tapi walaupun sayang sangat sebab kalau saya tulis caption saya jual tu, saya kata this one memang saya sayang sangat, tapi kalau simpan pun dia jadi tak elok juga. So dia rosak macam tu je kan. Rosak macam tu sebab benda kita beli mahal kan, macam dah jual lah. Baik.
Saya dah jual satu lah. Saya ada 3 press pump saya. Oh, 3. Oh, banyak. 3. So anak ada berapa sekarang? Satu. Anak satu je. Sebab kita mesti nak dapatkan yang terbaik untuk anak kan? Betul tak? Betul. So saya memang buat untuk kat rumah satu, dekat office satu. So yang satu lagi tu macam tengoklah kalau saya nak guna yang ni, saya guna yang ni. Macam tu. Faham. Oh, anak 3 tahun tu dia memang itu tengah gusi tengah gatal tu. 3 tahun dah dia gusi tengah gatal. Apa dah? 3 tahun dah. 3 tahun. 3 tahun tu. 3 tahun. Oh, dah ada gigi dah. 3 tahun dah penuh dah gigi, bang. Dah penuh dah. Dah bertergitik lagi. Kalau 3 bulan je. Oh, okey. Baiklah dia. Terima kasih dia atas perkongsian dia. Terima kasih dia. Terima kasih, bye. Bye. Have a good day. Okey. Right. Saya teringatkan anak saya kan, saya cakap menggigit je kan. Anak saya tu. Berapa tahun? Ya, ini 4 tahun 5 tahun. 4 tahun 5 tahun lah. Ni dia 3 tahun je. Saya ingatkan macam sekitar tu kan. Kan saya cakap, yelah tapi anak saya kan special case kan. Yelah, special case. Dia lain lah. Menggigit ni hari semalam kelakar. Daria dia nak bagi tab pada adik dia. Jadi nak bagi tu macam minta upah. Kiss dulu, kiss kakak dulu. Ngap kat pipi kena gigit. Geram. Minta gigit dapat gigit. Dapat kesian je kan. Sebab dia macam nak bagi gigit dia. Kalau nak tag gigit, tapi dia tak ada nangis. Tapi memang berbekas macam klaim karipap lah ada. Tapi tu kan Klaim karipap. Anak saya kalau macam itu, dia kalau nak expresskan dia punya, kadang-kadang dia sayang pun, dia macam nak gigit. Sebab anak saya kan dia special kan. Jadi dia umur 4 tahun 5 tahun kan? So dia sekarang ni dia tahu. Kalau macam saya kan, dia geram pun dia tahu ni abah aku. Dia kalau nak gigit tu dia tak ada macam sepenuh hati lah. Dia tergigit tapi dia teringat ni abah ni kan. Kalau tak dulu memang dekat tengah main ni belakang badan kap gitu kan. Itulah dah 4-5 tahun. Tapi ni alhamdulillah pergi terapi ni kan. Yelah. Dia macam dah ada progres lah. Dia punya perkembangan yang macam kita kata macam dia tak menggigit sangat. Kau tidak kokak. Dapat upah kak tu. Dapat upah. Baiklah, 0395432000 kita nak dengarkan kisah anda dengan barang sentimental value anda tu. Pagi di Sinar, music radio terbaik. Layan je. Baik, kita bersama dengan Boy sekarang ni. Barang sentimental value awak, Boy apa dia, Boy? Okey, saya rasa Jeb, Rahim dan Ray dah pasti pernah membesar dengan majalah gila-gila. Okey. Belakang boleh lipat tu. Okey. Saya salah seorang kartunis je. Boy PJ gila-gila. Kartunis Kata Boy? Ya. Lukis Ya. tu. Awak lah tu pelukis dia? Saya. Okey, pada dia orang yang tak perasan mungkin tak tahu gila, tapi Boy ni lukisan dia lukisan yang mana? Cerita apa? Saya kartunis majalah. Saya banyak bercerita mengenai kartun kisah budak-budak kampung dulu pengalaman masa kecil kan. Dan juga pasal saya buat cerita adventure. Saya pergi Sabah, Sarawak. Dan pelbagai lagi bentuk budaya, kartun bentuk budaya dan tradisi masyarakat di Malaysia. Dan untuk info majalah gila-gila ni mempunyai nilai yang sangat tinggi. Betul. Dan siapa yang ada simpan lagi majalah gila, isu yang pertama tu iaitu 1 April 1978. Ada simpan. Ya, itu isu yang pertama. Di mana harganya sekarang sudah mencecah 10K. Satu buku tu saja 10K. 10K Ya, dah ada orang beli dah. Dah beli. Jual juga. Seorang kolektor daripada Perlis, Rezwan Hat nama dia. Abang jual. Ya. Awak ada koleksi lama lagi tu? Ada lagi. Saya sempat juga menghasilkan majalah koleksi kartun saya sendiri lah. Yang diambil dari kartun-kartun majalah gila, dia jadikan satu koleksi kartun dan dijual kepada publik lah kan. Ya tu. Jadi majalah gila-gila mempunyai sentimental value yang amat tinggi lah kan. Betul. Semua tahu. Kalau kita biasanya kalau ada isu bumper isu hari raya kan. Setiap orang, jadi setiap remaja akan ada majalah gila-gila di tangannya. Terutama ketika nak balik kampung, di pudu-pudu raya dalam bas, diorang baca gila-gila kan. Dan itulah gadget kita dulu. Betul gadget dulu. Itu bang, kalau dekat terminal bus stand semua tu banyak majalah tu bang. Ya. Majalah gila-gila. Yang bestnya bahagian yang saya paling minat yang belakang tu yang lipat tu.
Lepak-lepak. Dia cantum. Lepak-lepak. Banyak konten dalam gila-gila yang menarik kan. Ada isu macam kita aku budak Minang hujang kan. Buang sampah gila-gila. Dan saya suka ni lah, ada Profesor Sebab Tahu. Dan untuk wanita pula ada 3 darah pingitan. Oh, iyalah. Betul-betul dan baik. Dan saya melukis ruangan Malaysia Meriah. Okey, ruangan yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat di Malaysia berkaitan dengan budaya dan tradisi masyarakat di Malaysia. Okey, baik. Terima kasih bang. Terima kasih Abang Boy. Betul lah dapat borak dengan awak. Alright. Thank you boy. Bye. Assalamualaikum. Salam. Kalau dulu tu Kartunis. Kalau majalah hujang tu top lah kalau zaman saya. Memang Aku dalam blues. Aku dalam blues. Aku dalam blues je. Gila-gila. Lepas tu dia majalah hujang. Tapi dulu apa? Saya kalau apa. Tapi saya dulu kalau boleh pinjam lah, nak beli mahal. Yelah, betul lah. Kita berduit pun sangat kan. Ya tu. Zaman dulu kalau nak tengok majalah ni, dia orang rare dia orang gantung guna spek baju tu. Yelah gantung lah. Spek baju yang buka kan. Kadang-kadang terfikir ni dia ada plastik. Ni bulan berapa ni? Ni bulan berapa je nak tahu. Nak tahu bulan berapa kan. Dia ada plastik, dia ada kayu. Ya betul. Saya memang hayati lukisan tu. Zaman tu majalah memang top tu. Betul. Itu je lah pun. Betul dia kata kita punya gadget tu lah. Dia kata. Itulah dia gadget kita dulu. Lepas tu dia sambung pula dengan mangga kan. Kan betul tak? Majalah mangga kan. Betul-betul. Baiklah, terima kasih kepada anda yang berkongsi cerita pasal barang sentimental value anda tu. Sebentar lagi dalam jam seterusnya kita ada borak jam 8 pula. Apa topiknya? Nantikan Pagi di Sinar, muzik Dato' terbaik. Layan je. Baiklah, dah masuk jam 8 Pagi di Sinar. Macam biasalah. Kejap lagi kita ada borak jam 8. Kita ada tajuknya. Tapi kita nak tanya dengan anda. Anda dah sedia ke untuk ni apa? Sepatu reunion live Sabtu ni. Sabtu ini. InsyaAllah. Di tempat yang baru. Suasana yang baru. Dan berkemungkinan tempat parking yang baru. Risau sebab tak bersihat. Yelah. Dah mula nampak tu. Tu layu kan. Layu muka nampak bengik. Tapi awal-awal ni awak kena terus pergi klinik. Kalau awak betul-betul nak pergi hari Sabtu ni, pergi klinik terus. Kalau nak bagi jab ke, bagi jab lah. Mungkin terlebih bahan yang nasi goreng malam semalam ada juga. Itulah suara ni mula tak ada ni. Tak ada bahaya. Selak kan. Badan pun tak dalam mula ni. Semalam semalam sapu minyak lumur tu. Minyak lumur. Macam deodorant tu kan. Tu. Sapu je. Angin. Budak sampai main layang. Angin kuat. Tak secabut bumbung. Tak ada lah. Dia main gitu je. Tapi nak kena anjung lah. Anjung kena ada. Tapi kalau pandai tak payah. Kalau pandai kena angin kuat lah. Kena angin kuat. Meniarapkan. Tarik je. Tapi nak kena angin kuat. Tapi itulah dia. Kalau boleh pergi klinik terus. Ni awal-awal ni masih boleh ni. Awal dah cepat-cepat. Semalam dah minum madu. Madu tualang. Minum kan. Selawat minum kan. Masih ada stok lagi pada tualang? Ada. Tapi dah tak banyak lah. Tak banyak lah. Tak banyak lah. Tu lah. Ini Khamis tau. Besok Jumaat, Sabtu 2 hari lagi tu je. Itu lah tu. So kalau nak baik pun besok je. Tu. Hari ni balik boleh ambil vitamin sikit kan. Betul. Ada makan juga. Baiklah, anda kami doakan juga agar anda semua sihat sentiasa ya. Betul. Baiklah, kejap lagi kita ada topik borak jam 8 Pagi di Sinar, muzik Dato' terbaik. Layan je. Baik, kita dah masuk borak jam 8. Ini adalah satu kehidupan lah. Kehidupan kita ni kadang-kadang ada yang up, ada yang down. And bila kita dalam keadaan yang down, ada orang akan datang dan bagi kata-kata semangat kat kita. Jadi kata-kata semangat tu kita ingat sampai sekarang. Mungkin dalam apa jua situasi kita berada kan. Mungkin ada kata semangat. Aku nak hari ni aku ada bertanding. So kata-kata semangat untuk bertanding tu kan. Mungkin ada orang datang kat kau macam coach datang kan. Okay, ingat ni dia bagi tahu. So ada tak ayat-ayat tu? Macam Barim ada tak? Sekolah dulu lah. Sekolah dulu lah. Sebab kita selalu cakap bila lawan antara sekolah, tim ni kuat, tim ni apa. Bos, tim ni kuat lah. Laju sebab tengok dia punya program laju lah. Dia kata jangan takut, dia bukan ni siapa laju, tapi siapa yang berusaha untuk tak mau berhenti. Belum, aku belum habis sikit lagi depan. Belum. Dia bukannya kira siapa yang paling laju, tapi siapa yang berusaha untuk tak nak berhenti. Maknanya kau laju tapi tiba-tiba kau penat kau berhenti. Tapi yang pelanggan slow ni, dia memang slow tapi dia tak ada dia berusaha tak nak berhenti. Dia jalan je lah. Lama potong tak yang laju tu? Potong. Tu jangan berhenti berusaha. Dia macam Arnab dan juga kura-kura lah. Jangan berhenti.
Dia kata tak apa, memang dia power, memang dia laju. Tapi kau jangan berhenti. Kalau saya ingatlah pasal pasukan dulu. Cikgu cakap dulu. Maksudnya jangan berhenti lah. Jangan berhenti lah. Itu yang terus keluar tak ada apa-apa woi. Okey. Ada dah sambung tak ada apa-apa woi. Tak ada apa-apa woi. Ingat tak boleh, jangan berhenti. Faham. Macam mana? Saya ingat dulu masa saya main majlis sukan-sukan Johor, MSSJ. Main bola. Time tu ingat lagi main dekat sekolah teknik Batu Pahat. Okey. Sebelah tu ada maktab perguruan. Jadi kita ni underdog lah, Kulai underdog kan. Jadi yang top dulu memang Johor lah. So bila nak lawan dia tu, kita akan lawan dia petang. Masa sebelum break ke tengah hari tu, dia dah bantai satu sekolah tu, daerah mana entah time tu dah 7-0. Lepas ni kita nak lawan dia lepas rehat ni. So masa rehat tu cikgu cakap kita semua dah down tau. Dia bantai daerah mana silap masa tu 7-0. Lepas ni kita ni macam mana ni kan. So cikgu bagi tahu dia makan nasi, kau pun makan nasi. Cikgu cakap gitu. Kau makan nasi. Time tu rehat lah sebab petang nak jumpa. Lepas tu pun kita lalu lah dekat tempat dia, macam bilik dia orang berehat. Tengok rehat dia orang makan spaghetti. Salah lah. Itu cakap cikgu. Kau makan nasi itu cikgu salah lah tu. Lalu budak bagi tu. Cikgu cakap tadi kita dah semangat dah. Betul lah tu. Kau makan nasi, dia makan nasi, semua dah semangat. Sekali ada budak nak pergi toilet, kena lalu dekat bilik yang memang dia orang macam itu, macam hostel dia orang kan. Kalau kat sekolah dulu kan sama-sama meja situ lah tempat kau tidur. Lalu budak terpandang, saya punya defend terpandang. Dia makan spaghetti. Maknanya yang cikgu cakap tadi tu, kita dah down balik lah. Mula-mula kita dah semangat. Yelah kan, sebab kita terpaksa makan nasi. Kau makan nasi, dia makan nasi. Lala kita lalu cikgu, semua down balik cikgu kan. Rupanya dia orang tak makan nasi cikgu, dia orang makan spaghetti. So start tu lah kita semula start makan carbonara, makan apa semua kat situ lah. Maksudnya cikgu cakap maksudnya kena ada benda yang macam dia. Kau ni pertandingan makan ke apa? Bola. Tapi kau lebih tumpukan kepada nak sama makan nak sama kan. Jadi ada yang order carbonara, ada yang order apa. Maknanya cikgu pergi, cikgu nak bagi tahu, jangan ada alasan. Kalau kau cakap spaghetti ni, tak apa, aku beli spaghetti. Dia beli spaghetti. So cikgu semangat. Tingkau ni memang jaga tembolok Dia tak jaga game sangat. Dia ambil kan, dia makan, tak makan dia tu. Jadi cikgu cakap jangan ada apa-apa alasan. Kau nak spaghetti, kau cakap tadi nampak, order spaghetti. Ada yang order spaghetti, yang nak pedas ada, yang tak nak pedas ada. Ada juga yang carbonara ada, yang beef ada apa. Jangan ada alasan. Lepas tu yang petang tu main 10-0 kena. 10-0 ya, nasi dah makan, spaghetti dah makan kan. 10-0. Itu ada saja cikgu. Rasanya ada lagi benda yang dia makan, kita tak makan ni. Dia mau tu teruja sama makan Itu kata-kata semangat lah. Sebab bila kejadian tu, kita dapat makan spaghetti. Kan. Masa tu lah kita nak makan benda-benda macam tu kan. Naikkan semangat kita. Setiap kali game je, dia dapat makan spaghetti ni. Baiklah. Kalau saya itulah. Betul kan dia punya topik macam tu. Boleh lah. Boleh kan. Boleh. Abaim dia tukarlah menu yang anda suka. Bukan. Kan kata-kata semangat. Yelah. Tapi banyak takkan tak dapat. Daripada banyak-banyak cerita kata semangat tak dapat. Kalau tim kau sendiri pun tak dapat. 10-0 kena. Dapat masa nak game tu lah. Makan dapat makan. Bukan, masa nak game tu kan kita kan semua kan scram. 1, 2, 3 kulai. Bukan carbonara. Bukan. Kan itu bukan kata semangat dia. Kata semangat. Itu cheer. Itu Chen. Itu yang buat kita semangat. Kau tahu tak? Kan biasa ref kau kalah. Biasa ref kan. Okay, sebelum start ref kita akan semua scram kan. Ini kita main all out. Kita main 1, 2, 3 kulai. Itu semangat tu. Itu semangat. Ini kata-kata semangat. Bukan. Ada yang bakar semangat lah. Contoh dekat Nabi Sainan dulu, yang masa TMJ tu bagi kata-kata dekat Malaysia tu. Macam tu corak dia. Yang tiba tu masuk bagi second half 4 biji. Dia boleh inject semangat. Bukan sibuk dengan makan. Kau banding-bandingkan dia. Lepas tu kulai. Naik semangat. Lepas tu dah kalah. Rasanya ada benda yang kita tak check dia makan apa lagi.
Baiklah, anda boleh telefon kami 0395432000. Kita nak dengarkan kata-kata semangat yang anda masih ingat sampai sekarang. Dari pesanan-pesanan kawan-kawan ke, cikgu ke, sebab siapa dah lah. Semangat lah Boleh lah. Pagi di Sinar, muzik dia terbaik. Layan je. Baik, borak hadapan kita. Kata-kata semangat yang anda pernah dapat sampai sekarang anda masih ingat lagi. Kita ada Mak Salwa. Assalamualaikum Mak Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai Mak Salwa, apa khabar? Okey, saya dapat kata-kata ni pada tahun 2021 daripada kawan saya, nama dia Hitomi. Dia ni asal daripada Jepun. Okey. Okey. Waktu tu kita orang belajar sama-sama dekat London lah. Jadi dia punya kata-kata semangat dia tu simple je tapi sangat-sangat memberi kesan lah. Dia kata, if you ever lost, remember you are still on earth. Kalau you sesat macam mana sekalipun, ingatlah you masih ada dekat bumi. Dia cakap macam tu. Tak jauh lah, tak jauh. Maknanya jangan risau, kita ada dekat bumi lagi ni. Jangan panik. Ceritanya 2022 saya dengan suami pergi majlis graduation dan kemudian pergi sekitar Europe lah. Tak adalah banyak sangat country tapi nak jadikan cerita, waktu kita orang berada di Paris, kami kan macam Paris ni ada zon-zon dia kan. Jadi kami ni stay dekat zon yang jauh sikit daripada bandar, daripada pusat lah. Jadi kena naik 2-3 tukar-tukar train tau. Tukar-tukar train. Biasa kita akan train dengan bas ni, kita akan pakai apps kan. Nak dijadikan cerita, kami lupa bawa power bank, dua-dua mati bateri. Panik Memang gelabah gila lah sebab kita dah lah dekat negara orang yang dia tak cakap English sangat dekat sana. Lepas tu bateri dua-dua mati. Lepas tu kita orang macam tak ingat jalan sebab kena tukar 2-3 kali train dengan bas. Lepas tu kan tiba-tiba kata-kata Hitomi tu muncul kembali. Jangan risau Anda sesat pun masih lagi kat dunia ni. Saya cakap dekat husband saya, abang jangan risau. Hitomi cakap kita walaupun sesat macam mana, kita masih ada di planet bumi. Husband saya pun pandang saya semacam lah kan. Betul isteri aku ni kan. Lepas tu kita orang jalan kebetulan jumpa kedai runcit. Kedai runcit yang macam kedai runcit tepi jalan ni. Kebetulan dia pun Muslim. Dia macam ayam dengan itik bercakap tau. Kita orang letak pen tulis alamat kita orang punya rumah tu, rumah yang Airbnb kita orang tu. Lepas tu dia explain conceng-conceng dalam bahasa Perancis kan. Kita pun tak faham tak. Last dia ambil penimbang dia. Dia ambil penimbang yang timbang sayur tu kan, digital tu. Dia tekan nombor bas dekat timbang tu. Dia suruh ambil bas tu. Kenapa tak tulis je? Dia tak tulis tapi dia ambil sebab kenapa dia tak tulis? Sebab dia tekan aja dia timbang tu, resit tu keluar. Resit. So dia bagi awak. Jadi dia bagi kita orang resit tu, ambil resit ni, ambil nombor bas ni. Tapi kita orang ambil bas tu sampai rumah tu. Dapat juga. So betul lah kata-kata Hitomi. Dan selepas tu saya kembali memberikan kata-kata Hitomi tu kepada orang lain supaya orang lain amalkan. Kalau dia tersesat, jangan risau. Lepas tu, dia masih ada dekat. Lepas tu sesat tu mulut jangan ringan untuk bertanya. Jangan malu kan. Lepas tu beranilah. Kita macam maknanya jangan takut lah. Sedangkan kita kat bumi, apa-apa pun kita masih kat bumi pun. Kita dekat bulan atau marih kan. Sabar, berapa anak lah? Anak berapa orang? Anak 4 orang. Memang ikut sekali lah kalau berjalan tu. Tak. Waktu pergi yang Europe tu kami berdua je lah. Kira honeymoon lah. Lepas tu satu lagi saya nak ambil kesempatan ni, boleh ke? Boleh. Abang Rahim. Ya, boleh. Hari ni hari jadi husband saya sebenarnya. Jadi saya nak ucapkan selamat hari lahir lah buat insan yang paling support saya dalam kehidupan saya dan always be there for me. Selamat hari lahir kepada Dr. Kari Idham bin Ismail. I appreciate you so much. I love you so much. Moga tiljannah lah. Amin. Baguslah. Saya boleh beritahu isi saya lah. Kalau abang pergi mana-mana, awak jangan risau. Abang masih kat bumi. Itu tak boleh. Tak boleh pakai. Abang Air punya tak sesuai. Kau masih dekat dalam KL. Kalau kat luar tak risau sangat. Kalau kat dalam KL ni risau. Okey. Baik, Terima kasih. Sampaikan salam pada doktor ya. Cakap happy birthday to you, doktor. Happy birthday to you.
Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam tu. Oh, tak boleh pakai. Abang ni tak boleh pakai. Tak boleh. Aku tak nak bagi dia risau. Iyalah, bukan semua istilah boleh digunakan pakai. Oh, tengok tempat jugalah. Special. Abang Rahim punya limited. Limited. Jangan risau. Ada kat bumi ni. Yelah, bumi kat mana? 03-9543-2000 kan. Kata-kata semangat yang anda masih ingat sampai sekarang ni. Baik, pagi di Sinar Mesti data terbaik. Layan je. Baik, kita ada pemanggil yang seterusnya. Kata-kata semangat yang anda masih ingat sampai sekarang ni. Cikgu Ros. Assalamualaikum Cikgu Ros. Ya, Waalaikumsalam. Oh, semangat Cikgu Ros. Apa kata-katanya Cikgu Ros? Masa matrik dah repeat paper. Jadi mak saya ni bagi kata-kata semangat nakkan saya habis belajar ni. Kau kalau tak gerak kau jangan kahwin. Jeng. Lepas tu saya pun memang nak kahwin sangat. Belajar betul-betul lah sebab nak gerak tu sebab nak kahwin. Okey, ada cabaran dia lah. Cabaran tu, kata-kata semangat mak tu buat saya berjaya lah. Akhirnya walaupun terpaksa sambung 1 sem jadi 7 sem. Jadi sekarang saya dah berjaya kahwin lah. Itu matlamat utama dia. Matlamat utama tu dia. Matlamat dia. Tapi itu sebagai perangsang lah. Maknanya dua-dua dapat. Itu kalau katalah Rahim yang dapat cabaran tu, master dia tu. Dia dah bukan diploma dah pergi master paling tinggi kan. PhD. Tak berani offer. Alhamdulillah jodoh tu masih dengan kawan yang sama tu lah. Oh, dahsyat perancangan awak ya. So sweet. Itulah cerita kata-kata semangat tu. Pada saya awak lagi semangat nak kahwin. Tak payah tekan kata. Kalau tak gerak jangan kahwin. Alhamdulillah apa saya belajar tu, itulah yang saya kerja sekarang, cikgu tu. Cikgu kata-kata semangat tu bukan tak sesuai dengan murid je, dengan husband pun tak sesuai tau. Anak-anak murid sekarang ni dia lain sikit. Generasi apa, alpha kan. Alpha. Dia kena pandai ikut semasa, zaman semasa lah. Betul cikgu. Okey cikgu. Okey. Terima kasih semua. Sama cikgu. Okay, Assalamualaikum. Salam. Baik, kata-kata semangat tu. Kadang-kadang yang tu pun boleh jadi kata-kata semangat juga. Itu macam cabaran lah. Macam satu benda yang kalau kau nak ni, kau kena, kalau kau nak buat ni, kau kena sampai. Nasihat bersyarat namanya tu. Nak tap. Kata-kata semangat ni mungkin wording yang buatkan kita bangkit tau. Ya, wording yang dekat kau lah. Okay, saya ada satu benda saya nak baca nanti dekat WhatsApp ni. Memang saya rasa kata-kata semangat dia ni lain daripada lain. Baiklah, 0395432000 pemanggil terakhir kita cari pagi di Sinar Muzik terbaik. Layan. Baik, kita ada pemanggil yang seterusnya. Kita ada Cikgu Roy. Assalamualaikum Cikgu Roy. Waalaikumsalam. Oh, Cikgu Roy kata-kata semangat Cikgu Roy. Okey, masa ni saya tim bola saya masa tu saya kat Lahad Datu. Lahad Datu saya wakil daerah untuk peringkat negeri, Sabah. Okey, lagu semangat yang kami buat kat tepi Padang. Sebelum masuk Padang tu, ku ambil rumput di Padang, ku jadikan perdamaian, muka cantik bertukar menjadi setat, macam hantu dalam hutan, bergerak, bergempur, Lahad Datu pantang undur, biarpun daerah datang mencabar, tepis dengan kemenangan. Lahad Datu, ho ho, Lahad Datu, ho ho. Okey tu lah. Macam lagu Papa Zola masa tu masuk Padang pun kebenaran. Memang tapi kita kalah lah masa tu, kita kalah final. Kalah final. Tapi tak apalah, sampai juga final. Menang menyanyi, okey lah. Kebenaran. Tak akan putus asa. Main bola lagu-lagu semangat sampai sekarang umur saya 35, saya masih ingat lagi lagu tu. Ya, lagu tu. Ada bawa tim sekolah Bukan dia main. Masa tu saya main. Saya sekolah lagi kat Sabah. Terus sekarang cikgu ada bagi kata-kata semangat kat anak murid yang lain ke? Sekarang Alhamdulillah kami dalam grup Pasir Gudang. Sekarang saya mengajar kat Pasir Gudang. Pasir Gudang Handball Club, Pasir Gudang Bola Baling. Kami ada juga Pasir Gudang Double Husha. Pasir Gudang Bola Baling kan. Bola Baling Husha. Double Husha. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Husha. Itu dia macam sorakan tu nak bagi naik semangat. Menaikkan semangat.
Yang kata-kata semangat. Sebenarnya kalau dalam kehidupan kita kena ada benda-benda yang boleh menaikkan kita semangat. Ya, betul. Yang tadi tu untuk sukan memang biasa ada je. Ya, ada betul lah. sorakan-sorakan macam itu. Ha. Tapi ketika dalam kehidupan kita ni ada up and down kan. Betul. Ada ketika kita mungkin berada di fasa yang terendah dalam hidup kita. Tapi ada kata-kata yang buatkan kita bangkit. Kalau bercinta, dia macam ni. Bila kita putus cinta down kan, dah lah. Move on lah. Bunga bukan sekuntum. Apa Kumbang ke seekor. Kumbang bukan seekor. Tapi sebab tu cakap, kalau kita bagi nasihat pada orang tengah bercinta, macam curah air dalam keladi je. Dia tengah larut kan. Yalah. Bila dia larut tu, apa yang kau cakap dia tak dengar, dia tak nampak. Tapi one day bila dia tersadar, dia sendiri rasa macam malu apa yang dia pernah buat dulu. Yalah tu. Ada orang bila bercinta sampai harga diri dia pun dia turunkan. Dia turunkan harga diri dia. Kalau bercinta tu kadang-kadang ada kes tau. Girlfriend pukul boyfriend. Ada juga tapi disebabkan dia sayang kan. Dia kata dia macam turun harga diri dia turun kan. Aku tak nak kasar dengan kau. Jadi bukanlah kata-kata semangat. Itu dua kali wow. Itu lebih pada macam nak bagi tahu kalau orang yang sedang dalam percintaan ni, kalau kau sayang sangat orang tu, jangan lupa tinggalkan sikit sayang tu pada diri kau. Yelah tu. Jangan bagi yang sepenuhnya lah. Cinta dia lupa nak sayang diri dia. Pagi di sini itu terbaik. Layan je. Baik, kita dah masuk jam 9. Dalam jam ni kita ada peribahasa, satu hari satu kata, dan juga fakta menarik untuk anda. Anda pilih mana satu nak dulu. Kita mulakan dengan peribahasa lah. Biasa. Itu bukan pilihan anda, itu biasa. Itu biasa ya. Baik, kita akan mulakan dengan peribahasa sebentar saja lagi. Saya akan pilih yang senang, mudah untuk difaham dan menjadi impact untuk anda. Betul. Baik, pagi di sini muzik itu terbaik. Layan je. Baiklah, kita mulakan dengan peribahasa lah jam 9 ni. Peribahasanya adalah, jikalau menampi, jangan tumpah padinya. Okey. Kalau menampi jikalau menampi. Kerja dengan cermat lah. Kerja dengan cermat. Pada saya, jangan boros lah. Jangan boros. Kalau tengah ada duit tu, jangan jangan dihabur-habur kan. Tak kot. Tak. Itu tak. Dia menampi ni, dia macam kita asingkan benda yang tak baik kepada benda yang baik. Okey. Benda yang tak boleh pakai kepada benda yang boleh pakai. So jadi apa benda? Biasa padi lah. Kan, betul tak? Ya, memang kita biasa padi lah. Tapi maksud dia apa? Tapi. Kita nak maksud dia tu, bukan nak cakap pasal padi tu. Okey. Memang kita akan cari padi lah, bukan cari yang habuk-habuk dia tu kan, nampas dia tu. Maksudnya kita ni kalau duduk di tempat mana sekalipun, kita kena pandai bawa diri. Baik, jikalau menampi, jangan tumpah padinya. Dia macam salah tak tahu lah. Okay lah, saya bagi tahu macam ni lah. Bila kita menampi, beras tu pun jatuh juga. So jadi apa, rugi tak benda tu? Rugi. Memilih sesuatu benda, hendaklah berhati-hati. Jangan sampai terbuang benda yang berguna. Kan. So kita tampi abuk keluar, tapi jangan sampai benda berguna tu pun jatuh juga. Faham. Itulah dia peribahasa kita. Maksudnya kalau orang cakap tu, kita kena pandai menghargai lah. Pandai menghargai. Kan? Pandai pilih. Orang yang tolong kau lupa kan. Kan, tiba-tiba orang yang menyaya pula kau, ataupun orang yang mendengki pula yang kau cakap itu adalah baik, itu baik. So tak boleh lah macam tu. Itu macam contohnya macam ada satu jugalah, mana pemata mana kaca kan. Pandai menilai kan. Itulah peribahasa kita untuk hari ini. Pagi di Sinar, muzik data terbaik. Layan je. Okey. Satu hari satu kata. Silakan Abang handuk. Kategori dia bagi tahu jawapannya lah Abang. Tak boleh. Jenis kegunaan. Mana susah nak bagi. Kegunaan dia pakaian lah. Pakaian. Jenis kain lah. Terus bagi yang dekat dulu tu. Saya jawab Sutera. Saya jawab tu betul ni. Kan. Kalau saya jawab tu betul tu, saya malas tu. Bagi saya teka dulu. Songkit. Kan. Saya suka confident awak. Dia jenis tu lah. Jenis kain Jenis kain lah. Oh ni cotton. Dia berkaitan dengan kain jugalah. Berkait dengan kain. Berkaitan dengan kain lah. Oh ya. Bukanlah jenis kain. Bukanlah jenis macam kau cakap tu. Bukan jenis tu. Bukan. Kain tutup motor. Kain tutup motor. Bukan. Yelah, kadang-kadang ada orang letak kain, takut kucing cakau kat seat kan. Bukan. Tak banyak sangat benda tau. Tak banyak. Kain plekat. Kain batik. Bukan. Kain payung. Jenis kain Jenis kain okey. Kelambu. Macam tu betul. Ada betul tu. Okay, salah. Sapra. Kain sapra. Yang yang bukan.
Saya dah surrender. Ni susah sangat ni. Jeb masih lagi nak mencuba tu. Saya masih nak cuba ni. Sekejap Ada ni, dapat ni. Memang setiap rumah kena ada ni lah. Ya. Kalau songkit kadang ada orang tak pakai songkit kan. Tapi kain ni memang jenis-jenis ni memang ada, memang kena ada. Kat rumah memang kena ada. Kain plekat. Kalau saya jawab betul ni. Bukan jenis yang macam tu. Ni kalau saya jawab betul. Okey, apa dia? Kain basahan. Dia ada kaitan. Dekat. Towel. Towel. Oh, tuala. Tuala. Oi. Power lah. Power lah. Dah bagus ni. Otak dah bersambung lah. Bukan otak bersambung, dia makin dekat dah tu. Makin dekat. Dah lah basah, kain basah tu. Ya, tapi Aim, kalau Aim sendiri towel, Aim memilih kain yang macam mana? Sebab ada towel yang tak serap tu tau. Oh, tak serap air tu. Tak serap air tu. Oh, saya tak kisah, tapi dia mesti nak panjang. Okey. Dia kan ada saiz. Yalah. Kadang yang jenis satu balon je saya tak ada. Saya mesti nak boleh balon tu badan. Nak buat kimono? Nak buat kimono. Tapi selesa lah. Tapi kan saya bagi tahu Abang Aim Jeb, saya kalau pergi hotel saya geram nak ambil tu. Tak boleh. Sebab saya tak ambil lah. Kualiti towel itu. Dia macam mana dia dapat kualiti towel tu dengan resap air dia dengan macam sedap tu, tebal tu kan. Mana nak dapat tu? Mana dapat selalunya saya dapat mesti yang nipis-nipis. Online boleh cari. Boleh cari. Tak ada towel ada hotel. Ada tebal tapi tak menyerap pun ada. Ada juga. Dia panggil tebal sesaja kan. Ada. Itu tebal-tebal tidak. Itu buat selimut je lah. Buat selimut je. Towel hotel best kan? Towel hotel best. Kalau lap tu memang kita nak sedap. tapi tak boleh. Memang saya tak pernah buat benda tu. Tapi bila dah pakai towel hotel tu macam best. Kalau kat hotel apa lagi best selain towel? Cadar dia lah. Saya suka tempat mandi dia. Oh, okey. Tempat mandi. Tap dia lah. Pergi water park kan ni? Bukan. Jangan water park. Besar sangat. Tak. Hotel ni tempat mandi kadang-kadang. Decoration dia. Bagi idea buat bilik air dia kan. Sebab saya pantang kalau pergi hotel, air dia kecil. Pantang betul saya. Ya, tak puas. Mandi tak puas. Mandi tak puas. Dia kan dia ada shower atas tu kan. Ya, betul. Jatuh cair hujan tu laju tu kan. Sampai boleh pecah otak. Tapi tu best. Itu kalau kau tu lah. Ya. Kalau kau apa je? Saya kat bilik. Nak buka saya suka tu. Kat bilik saya suka. Sekarang dah macam tap dah. Yelah. Wave dah kita sekarang. tekan dia tweet. Dah boleh buka. Suka tu. Saya suka tu. Aku pergi cerita pasal shower apa benda. Tak tahu lah. Saya ikat je saya macam suka. Syok. Yelah, lain hotel lain cara. Bila dia tertutup, akad tak bawa, panik lah. Kan. Lagi satu nak pesan. Kad tu kalau boleh jangan dekat dengan telefon. Betul. Nanti dia macam tak boleh nak detect balik. Nanti kau dah tak boleh buka. Ingat nanti dia call nanti pintu. dah masuk bilik, dah sampai bilik, tak boleh pakai. Sudah nak kena turun balik. Jangan dekat dengan telefon. Jangan. Baiklah. Pagi di sinar musik dia tu. Layan je. Fakta. Okey. Ada spesies katak yang boleh dibekukan tanpa dia mati. Maknanya bila cair tu hidup balik lah. Ini menurut sebuah universiti di Ottawa, Clinton University, menyatakan dia buat research dan buat kajian, menyatakan kawasan ada satu kawasan tu ada mengalami musim sejuk, musim panas. Katak di kawasan tu kerap membeku pada musim sejuk. Lepas tu habis musim sejuk, dia hidup balik dan terus hidup seperti biasa pada musim panas. Serius lah, dia boleh beku dulu. Bila sejuk dia beku dulu. Dia macam habislah, macam matilah. Dia beku je. Cair je hidup balik. Itu akibat macam filem katak ni katak yang dekat luar negara lah. Orang panggil air telur katak kan? Tak tahu. Air mata katak ada. Air mata katak kot. Panggilan lah. I see. Air mata katak. Minuman. Cuba letak minuman. Air telur katak. Telur katak. Telur katak. Itu ada fakta tentang daripada katak. Telur sampai ke biji sasi. Daripada katak ni kan. Pagi di Sinar mesti dia terbaik. Layan je. Baik, selesai sudah Pagi di Sinar untuk hari ni. Alhamdulillah. Besok Jumaat. Lepas tu Sabtu. Dekat dah. Dah makin hampir Makin hampir. Berdebar rasanya bila nak pergi tempat baru kan. Berdebar birthday lah. Bukan tu. Berdebak. Tapi awak kena ingat je, awak tu tak sihat sangat tu. Itu tu. Itu dia kena cepat recovery balik. Cepat recovery. Nanti gameplay nanti tak cantik. InsyaAllah nanti makan vitamin ke apa. Dia okey tu. Kita doakan lah InsyaAllah. Moga baik-baik belaka lah. Amin. Rasanya faktor usia lah saya ni. Faktor usia. Faktor usia. Ya. Tak tahu lah. Cuaca kot. Cuaca.
Tapi kalau boleh banyakkan minum air suam air suam. Janganlah banyak. Betul, kena banyak minum air suam. Betul. Air sejuk elakkan lah kalau boleh. Dapat air suam yang panas-panas sikit kan. Campur stevia, TO. Tapi saya memang selut Rahim. Saya boleh katakan kalau saya akan sakit 7 kali, dia baru rasa sakit sekali. Tak betul. Nisbah dia. Nisbah dia kan. Kau perasan Rahim? Yalah. Ketahanan dia kan. Sampai ke situ kau buat kerja. Lasak sikit. Aku kat luar ni lasak sikit. Sana ni. Minggu ni lagi teruk. Tapi ada pro and kontra dia lah. Kita ni lasak lah sebenarnya. Kita ni lasak. Saya pun lasak juga. Saya tak pun, nampak. Kalau awak pergi Jepun dengan saya, awak tahulah. awak orang lain dah penat, saya masih jalan. Lasak awak lain. Awak main lasak bila berhibur. Cuaca sana pun main beranan, buat selesa nak berjalan nak apa. Yelah. Ini jangan. Kepada anda, berhati-hati jalan raya. Jaga kesihatan. Sebab cuaca macam ni kan. Mak kita selalu pesan minum air masak lebih ni. Betul. Minum air masak. Kita pagi minum air masak je. Ya. Kan? Punca penyakit tu. Ada orang panggil air jarang. Ada. Air kan? putih pun ada. Air putih pun ada. Air putih, jarang, air masak. Air panah hidup. Tu saya tak pernah dengar. Ibu saya minta air panah hidup. Air panah betul tu. Panah betul. Air panah hidup. Menggelegak. Sampai aku cakap, apa dia? Air panas. Tak. Air panas yang didih tu kau bagi. Panah hidup. Ada yang panggil air panah bagan. Macam-macam lah kan. Jangan tarik lagi. Air dah tak tahan. Air tu air. Tu air. Tu air bukan air. Okay, I love you guys. Pagi di Sinar, mesti terbaik. Bye-bye. Air je.